Nasib baik tak muntah tadi. Nampak? Tak makan, kau tu tak muntah lagi. Tapi kita orang memang grup-grup ceria. Kalau tadi tu mau suruh pakai bot lain tak? Dia dorang balik. Saya rasa saya kena pakai filter je sebab muka saya barai. Kena buka ni dah panas. Lah, patutlah. Maksudnya abang kena akses orang Kak Long tadi tu. Kita stay siap. Ada lagi bot lain juga bang kalau kita mau pakai. Ya, kalau kita stay tadi ada bot lain banyak bot kan? Tapi apalah sudah dorang jalan di bot tu. Apa boleh buat? Kalau ada lama ni kita buka. Lama sikit. Ya Allah. Belum sempat melawat. Dia sudah ya. panas sekarang. Enggak sudah kan? Tak apa. Sorry ya, geng. Saya dah barai ni. Jom kita ambil Troli? troli. JB. Barai dah muka dia, sorry. Bukan. Saya orang Melaka. Tapi boleh cakap sabar sikit-sikit. Sikit-sikit je. Oh, ini abang di troli. Ada tulis sini nanti. Kak Long tu Ya. Kita tunggu Kak Long lah. Tunggu dong lah. Tunggu kali. JB mana? Aduh, JB ni pandai-pandai hilang lah dia ni. Okey, geng. Jangan keluar dulu. Itu Bella. Jangan keluar dulu. Bella kat situ. Kita macam semua jom. Saya cakap terus terang. Pagi tadi saya dah mandi. Apa semua kan. Lepas tu saya raya rambut. Lepas tu saya cakap, ini nak kena pakai cap ni. Tapi cap saya dah tertinggal kat KL kan. Lepas tu saya ke depan sikit. Saya tu atas meja ada cap ni dah. Memang dia sediakan. Saya cakap saya sebat je apa-apa ada saya foto je. Jangan abadi nanti saya kena kecap. Kalau punya hal ini. Dua je lah. Bawa saya. Kalau tidak, saya boleh atur bot baru. Saya tak tahu. Saya tak tahu ada bot. Banyak bot. Lepas begini ni memang banyak. Itulah raincoat ni saya rasa kena buka . Ini JB. Hey guys. Ya ada filter. Handsome bah si JB ni. Ada orang tidur. Sekejap Sekejap. Saya salah office tau. Saya macam nak pergi berjalan. Ya, tak apa-apa. Satu kita tanya dulu apa ini? Dan kita tanya. Ada di bot kan? Kita tanya. Bang, tuan tanya tandas kat mana? Situ. Oh, okey. Marah. Dia halau tadi ke? Mana Kak Long? Tu. Betul yang sebelah sini? Oh, bot besar tu. Okey. Sekejap Saya tengah tunggu Bella, Mama, YB. Itu dia orang. Tak jumpa pun. Saya kalau tengah kerja saya tak suka cari awet. Apa benda ni saya tekan ni? Saya kalau tengah kerja tak suka cari awet. Bukan. Ni bukan rantai cross. Saya pakai rantai SVG. Bukan cross. Jangan risau. Saya Islam. Ya, betul. Tu ada orang buat tu tau. Sekejap saya Bella. Neil, Jack semua dekat situ. Space Dollar. Siapa lagi? Team Amazing Borneo. Janganlah cakap saya ni. Saya rasa ni hari last kot. Saya rasa ni hari last saya buat live. Lepas ni saya senyap balik macam biasa. Biasalah. Kalau lepas ni kita tak jumpa Carlos lagi. Rambut luar Saya pun abadi. Tak apa, orang faham lah kita bagi ni kan. InsyaAllah. Ni bukan cross Tak saya sorok Ayo.
Betul. Am pun dengan Kak Long juga. Yes. Abang Saleh ada juga. Saya nak tanya orang lah nak pergi toilet. Bang, nak tumpahan toilet mana bang? Situ. Oh, okay. Sorry bang. Tiga. Okay, sorry bang. Aduh, garang ah. JB ni garang ah. Kak Long tu Bella ke ya? Saya panggil Bella Kak Long. Betul, JB macam badu. Tapi jenis yang betis besar ni. Saya realize kalau dia marah juga saya tak tahu cakap apa. Turun naik balik. Bang, tadi saya pergi tandas depan macam tutup lah bang. Ada. Sampai bergambar dengan WB ya. Dan kau jaga orang kan, aku takut orang pengguna dia kan. Saya tolong. Kat sini saya tolong. InsyaAllah. Tengoklah si JB ni. Ada sesuatu saya kencing sini. Saya kena jaga. Apa? Laut kita. Sorry sekejap saya nak baca komen dulu sikit. Dah satu topi boleh. Saya pun ambil je ambil je topi. Kenapa Abang ada okey? Bilang Kak Long tu. Itulah tu. Kami kena tarik sudah dia dah pergi. Dengan dia tempat lain satu rumah. Oh. Dan sampai rumah bang. Kita dua orang kat situ tengah duit sini. Saya tak nak naik bot besar. Saya nak naik bot. Saya paksa Abadi memang terpaksa layan saya punya kereta. Saya nak naik bot yang tadi yang laju. Saya happy gila tu. Saya happy gila naik bot tu. Jack tengah makan. Oh je. Jack tengah makan. Is kelaparan sudah. Nah, saya memang ada saya jeritkan sama si Jack ni kang. Saya happy gila naik yang bot yang kecil tadi tu. Laju. Betul lah Jack tengah makan. Jack tengah makan guys. Nampak tak tu? Tu. Jack tengah makan. Cik tengah makan. Korang dia kat sana ada buat live tak? Kat belah sana ada buat live tak? Saya ni Jack makan tak ajak dia, kalau tak bagi saya macam satu kuih ke apa ke. Macam mengajuk dengan dia. Kalau tak ada buat live. JB kalau depan kamera okey. Jap. Ya. Lagi. Tak ada dah. Ada, kau dengar tak tadi? Saya order je. Saya order mesti dapat. Saya order je mesti dapat punya. Satu kali JB kentut dia betul-betul. Saya order je. Relax je. Okey. Is adalah pegawai media YB. Abadi memang banyak bantu dalam misi ni. Saya pegawai sulit. Pegawai sulit. Okey. Yang ni jap Ini pun pegawai je ni. Abang, tuan tanya bang. Dah jeling saya dah. Jangan buat pasal lah. Okey. Marah JB. Saya sebenarnya tak tahu nak cakap apa. Sekejap Saya tunggu dia orang je. Pegawai gunung, betul. Tengok kaki JB, orang mau tengok kaki kau apa? Jangan seksi sangat. Okey. Marah. No. Tengoklah. Tutup situ. Thank you JB. Ni is Gelap dah ni. ya Allah. Tak filter. Dulu putih macam ni. Dulu is cakap is putih macam ni. Sekarang dah Tak apa, kita kerja. Lelaki kalau macam ni tak apa. Boleh jantan.
Lepas ni saya tutup live. Lepas tu tak tahulah bila lagi saya akan live. Dah mungkin lama kot. Saya nak mana Jack ni Nak turun. Pergi naik bawah tu kalau semakan tak nak lah. Jauh lah. Kaki saya sakit tau sebenarnya. Lah macam mengada pula. Tapi betul kaki saya sakit. Tu Jack. Oh, dia pakai spray mata ni spray mata gunung. Jack pakai spray mata gunung Is. Jack pakai spray mata gunung. Gunung? Tu dah. Oh, jalan Karakter. main karakter. Okey. Jack. Live. Kak Long. Tolong rekod boleh tak? Okey, thank you. Jack lawan kentut. Jagi saya minta tolong Jack lawan kentut. Kalau aku tahu dah breakfast ni kapalnya. Tu Bella, Nisa, Orang mau menghantar kan? Brian, Neil, Mama, Jack, Uncle, Mama YB. Tu YB pun dah turun. Okay, itu ada Space Dola and the team Amazing Borneo. Ni di mana ni? Dekat Abadi. Kalau kat sini kita nak cakap apa? Kalau Di BKK kan? JT di BKK. Ya, jadi di BKK. Okay, itu ada Mama. Kalau saya di sana tu sambut, tapi kalau aku ada dia mau bersemangat satu program. Siapa dia punya Amin Fikri. Okay, Am dah sampai. Am sampai. Am sampai ya. Alhamdulillah. Salam dulu. Saya dapat salam budak tadika guys. Okay, ada Bray, Mama. Okay, Kak Long. Okey kan? Barang jelas. Ya, tadi saya akan jelaskan cepat. Okay, Nisa and Bella. Nil. Bella bergambar. Okay, Nil. Hai, Assalamualaikum semua. Oh, baby. Hoi. Okay, Alhamdulillah. Bawa masa sekarang saya tak kawan dengan Jack. Jack, orang nampak Jack makan tadi. Kak Syah. Betul sebab Zoom tadi. Nampak Jack makan. Dia sebenarnya tak report tau. Dia tak report tadi. Oh, ya. Dia buat je macam tu. Supaya dia dalam masa tak report. Okey. Kak Syah tadi ramai tanya Kak Syah. Kak Syah Abang Saleh betul. Okey. Alhamdulillah. Ni live. Siap. Okey, Kak Syah okey, Abang Saleh pun okey. Kita ada Mama and Uncle, untuk Mama cantik. Yes. Ya. Live. Gambar dulu dengan Mama YB. Yang baik. Ya. Boleh tolong tak? Boleh. Mama nak ambil gambar. Sekejap siap. Okey, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Okey. Terima kasih. Okay, kita kena pergi dekat Jack balik. Tengok. Dah baru bangun. Dia mungkin dia tidur ni. Dari Is. Ni Mama. Mama antara orang kuat. Mama, orang tanya Mama. Orang tanya Mama okey. Okey sangat. Okey sangat. Mama kan air isteri di sini. Oh. Ready. Sini ada 99 slot. Ini yang saya paling tunggu sebenarnya ni. Mahal. Ini cubaan scam dah banyak kali dah. Dari KL ke Kinabalu sampai kat KK baru cuba scam lagi. JB okey. 16 GB. Sebab tadi saya zoom, saya nampak Jack macam tengah suap dalam mulut. Betul ke? Bukan. Itu Jujur. betul. Okey. Dia macam ada abuk di sini.
Dah sampai tanya Mama tau. Mak ajak dia makan tak, Mak? Mah, tak ada. Dah 3 hari tak makan. nampak. Okey. Makan apa baik. Okey. Saya cakap tu tak. Kalau Mama cakap potato. Saya dah tahu dah. Mah makan apa lagi? Okey. Okay. Bye-bye. Okey. Ni. Kat dah. Mana? Strip lah tadi. Hantar tu. Tapi best mau naik boat tu. Best. Ini dia. Yes. Yes. Tok Nil pakai baju Kak Long, baju Bella. Tu. Nak tanya jap. Bella cakap. Bray, orang tanya you okey tak, Bray? Okey saja, Pak. Bray okey. Kaki dah okey. Kaki dah okey. Kita semua fighter. Yes. Betul. Jap. You okey? Orang tadi. You okey tak? I okay sure kalau ia dekat sebelah. Wai. Ulang balik. Sampai ada situ. Baik sure. Screen record. Lepas tu pause je balik. Nampak tak? Jay memang suka kena dengan saya. Tak apa. JB? Tak kasut dari mana? Makeup artist Kak Long. Ni bantu aku. Kejap. Bantu sebelah. Nampak tak? Depan lalu. Giveaway. Hey, no. Please, find it. Hai. Betul, Jade dari belakang nampak gangster. Terima kasih. Ni ke? TBS. TBS. Melaka tampin. Halo gajah. Go. Oh, muah. Baby. Muah. Okey, masuk. Masuk dulu. Tiket dia, tiket. Tak ada, saya turun balik ya. Wow. Mama, tiket. Okey, tiket dia. Cium. Oi, Itu cium. berapa orang kena cium? 5,000. 5,000 cium. Memang saya takkan lap. Handphone ni. Ni kenapa rembat daripada mall? Ni kita ambil daripada kita ambil daripada Bataras. Cik Kasha, tiket muah. Kita nak balik JB. Oh, JB. Okey, Abang Saleh. Tiket. Okay, ada tiket tak, Mama? Nak pergi mana? Perempuan. Muah. JB. Jangan lah. Tangkap pun. Okay, Is. Ni dekat Johor. Macam biasa, Is. Kita memang malas. Dah ilah Jack. Abang Adi. Kenapa ambil orang punya troli ni? Kita orang. Ingatkan tadi. Jangan minta orang, Untuk budak-budak. Okey. Stroller. Stroller. Jap, sekarang ni kita macam mana? Kita naik kereta lah. Kau pergi mana? Tempat tadi. Jap, tapi kita ada 2 kereta. Abang Adi satu. Kereta tu buat macam troli juga. Saya dengan Abang Adi lah. Okey, boleh. Jack dengan JB. Jalan tali lah. Okey, lat tali lat. Cepat sini. Lat tali lat. JB, cepat. Lat tali lat, tali tamploy. Tak kan? Macam mana? Kita tak ada kereta. Kita tak ada kereta. Jom, ikut ya, Bas. Bebas. Mana-mana. Apa yang ada? Ada 1, 2. Kita tak ada. Kita jalan dah. Dia orang yang ada kunci tu. Sekejap, kunci dah bagi kat Abang Adi tadi. Bang, boleh gerak? Bang, okey. Ada
Okey. Okay, jumpa. Makan. Naik ikut ni. JB. Aduh, kau parking kat ujung eh? Aku punya betes bukan macam kau tau. Tak, balik-balik aku las-las dengan kau. Balik-balik aku las-las dengan kau. Aduh. Tengok ni. Sini guys. Okey, okey. Di sini kita tengah buat kereta macam ni guys. Macam mana? No. Macam mana nak lalu bumper ni? Amazing kan? Amazing. Amazing Borneo. Sabah, di Sabah pun dia baru dibuat. So, Okey, diorang dekat bas tu. Kita orang lagi akan kejar diorang. Mungkin pergi makan. Mana si JV parking kereta ni? La ilaha illallah, dah nampak dah daripada jauh ni. kita tengah hiking guys. JV, diorang nak limpas dah JV? Diorang nak limpas dah? Ha. Aku dia lari sakit. Dia lari sakit kaki. Saya kat sini lah. Aduh, sakit kaki. Saya boleh je naik bas tapi saya teman JV lah. Saya JV seorang nanti. Tu ha. Dah gerak dah. Seorang. Allahu Akbar. Okey. Balik-balik saya last sekali mesti nak dengan Tengok. tak, saya nampak tadi green screen ada gambar JV yang saya ambil time dia kentut je. Ah tu bas tu. Okey. Oh. Dia kentut lagi. Oi, saya suka lah. Sebab JB punya kentut ni sweet. Sweet sangat. Saya dengan JB tak ada apa-apa hubungan lah. Cuma dia punya kentut tu sweet lah. Saya cakap terus terang lah. Aduh, JB. Yeah. Macam mana? Aduh, macam nak? Saya tak tahu diorang pergi mana ni. Macam mana? Tenang. Oh, tenang is good. Oh, okey. Ini terima JB, tenang is good. Oh, Saya dah hitam guys. hitam. Tapi JB putih. Bau manis. Saya tak suka pakai bahasa Melayu. Bau dia sweet. Dalam ikut ke bawah, gumbal lah. Okey, kali ni saya boleh baca komen. Tapi korang komen aja sangat jap. Okey, semalam saya turun. Okey, saya cerita semalam saya turun gunung. Lepas tolong Aiden apa semua, dah bagi kat rescue. Lepas tu saya minta tolong JV. JV datang kat saya. Baru saya turun dengan JV, laju-laju. JV tolong saya angkat beg. Sebab saya punya badan dah sakit sangat. Badan saya dah sakit, bau, kasut saya jahanam, kaki semua, satu badan lah. Semua dah tak boleh pakai. Lepas tu, saya dengan JV lah turun laju-laju sebab nak kejar Aiden. Tu sampai awal juga sampai sebab saya ikut pace JV. Itu pun JV macam slow-slow sebab saya. Aiden Ara ni, lagi dah ada lah ni Aiden Ara. Colors dengan Abang Adi sekali ke? Betul? Kami ikut ni pas. Cuba kau ikut ke RCP Center Point. Ataupun aku share location, kau ikut siaran live location. Boleh. Okey. Okey, boleh kentut ke JV? Tak boleh. Satu kali lah. Dilarang meminta. JV dah sound saya kata jarang dilarang meminta. So saya kena hormat keputusan JV. Ya, aduh, sakit perut lapar guys. Sebab mungkin lepas makan lepas makan. lepas makan. Makan saya belanja banyak-banyak. Okey, JV dah cakap macam tu Oh, ya. Putih ada kat green screen belakang ni Oh, ini macam salah. Putih tu ada dekat belakang saya ni. Ni. Tapi JV okey saya cakap saya bersyukur jumpa JV sebab semalam dah sampai hotel dah turun. Macam nak cakap aduh saya dah melalut dah ni. Saya JV Abang Ardi pergi cari minyak. Lepas habis turun gunung tu kita orang duluan turun cari minyak. Lepas tu balik packing sikit. Baru balik hotel. Saya dengan JV satu bilik lah.
then masa nak pergi ambil barang pun JB ambil kat saya punya bag. Ini CP ni. CP tu apa? Center point. Center point. Oh. Jap. Dia orang cakap pakai CP kan? Jangan tegur. Center Dia point. kasih keluar tangan siapa ni boleh? Keluar tangan. Oh, JB nak kasih keluar tangan sebab nampak gangster JB. Okey. JB keluar tangan kat tingkap sebab orang depan keluarkan tangan. JB kata, oh dia pun boleh buat juga sebab nampak gangster. Tak ada. I'm the good boy. Good boy. Gambar belakang tu kenapa JB? Orang tanya gambar belakang. Kentut. Okey. Gambar belakang tu sebab kentut. Kentut belum sort out lagi. Korang tolonglah support JB untuk apa dia punya baju. Oh, ada lagi? Oh, tak ada. Alamak. Apa lagi JB? Halia. Tu dua je. Guys, saya dari basah sampai kering, guys. Oh, saya kena violation ni lah. Oh. Violation ni apa tu? Warning. Violation warning tu apa? Oh, sebab saya ni kot. Saya kena violation warning. Oh my god. Kan dah cakap. End lah dululah. Jangan nampak sering. Okey. Macam ni okey kah? Okey. Sebab saya excited sebab JB tadi nak keluar tangan, nak nampak macam saya faham perasaan JB nak keluar tangan kat tingkap. Lepas tu tadi JB cakap nak terkentut, so saya cepat-cepat tunjuk JB. F1 for what? Kenapa semua F1? F1. Kat komen semua F1. Nampak sih. Okey. Saya macam ni je. Saya rasa dah nak sampai. Jumpa dia orang ke JV? Thank you guys. Mana yang F1 Saya rasa kita orang dah macam tertinggal. Berlengas dah. Kenapa F1 Jangan tunjuk Sekejap. Kenapa F1 geng? Oh, okey. Faham. Dia tak bagi location? Tu? Oh, bukan ke? Ni dah tadi. Ni ke? Bukan. Ni pun bukan. Kita orang dah terlepas dengan diorang. Memang lama ke kena tekan F1 tu? Pergi mana? Tadi orang cakap pergi mana? Ini macam mana? Tengok ni diorang. Tekan. Oh, sekejap, sekejap. Tekan ni. Tekan ni. Ini siapa? Ini kau punya. Oh, ni. Hari tu aku boleh buat lah. Saya end dulu lah sebab Sekejap. Ikan bakar kali. Okey, sekejap. Aduh. Kita kena pusing sana. Okey, tidak macam salah jalan ke? Tidak. Dirang di depan. Betul lah. Betul. Thank you korang yang komen bagi tahu je. Saya end live dulu. Assalamualaikum. Saya tak tahu bila saya akan live lagi. Mungkin tak ada lagi. Mungkin tahun depan. Okay. Mungkin juga lepas ni. Tengoklah macam mana. InsyaAllah kalau saya rasa saya nak live, saya live. Okay. Bye-bye. Besokan. Ya. Okay, bye. Assalamualaikum.